sambil korang sibuk buat kuih hari raya di akhir Ramadan ni, saya nak tanya satu soalan. Korang perasan tak sekarang ni dekat TikTok ramai betul orang muda flex kereta sport mewah, jam Rolex, tayang beg designer hari-hari. Nampak gempak kan? Tapi korang tahu tak ada mata-mata yang tengah khusyuk tengok video dorang tu? Ya? LHDN. Jangan main-main tau. LHDN ni bukan setakat duduk pejabat tengok kertas je. Dia orang sekarang ada Digital Footprint Task Force, gitu, pasukan khas digital sendiri. Dia orang boleh scroll dan pantau media sosial kita. Bayangkan, dekat TikTok kemain tunjuk beli Mercedes bayar cash, tapi bila LHDN check rekod cukai, declare gaji RM3,000 je sebulan. Kat sinilah bermulanya mimpi ngeri. Dalam undang-undang cukai, kita ada satu benda ni yang dipanggil penyata modal ataupun capital statement. Senang cerita macam ni, LHDN akan kira jumlah nilai aset atau kemewahan yang korang tayang tu, dan diorang akan bandingkan dengan pendapatan yang korang isytihar. Kalau matematik dia tak ngam gaya hidup T20 tapi cukai declare B40, memang siap sedialah untuk terima surat cinta dari LHDN. Bukanlah salah nak jadi kaya. Kalau korang buat bisnes yang malam, penat lelah cari duit, flex lah. Itu reward korang. Tapi jangan sesekali lari dari bayar cukai. Ramai founder atau influencer yang sangkut bukan sebab diorang buat duit haram, tapi sebab culas bab cukai. Korang tahu tak, penalti untuk elak cukai ni boleh cecah sampai 300%. Silap hari bulan, kereta kena sita, akaun bank kena beku. Jadi pesanan saya, flex lah macam mana pun, asalkan cukai korang dah settle. Tidur pun lena tak payah risau pintu rumah kena ketuk. Okey, lukisan pun dah nak siap. Macam, on point tak? Korang nak saya lukis apa pula lepas ni sambil bongkarkan rahsia cukai yang lain? Komen kat bawah dan jangan lupa follow Findog.